الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا وأكرمنا بدينه الإسلام القويم وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبكتابه القرآن العظيم هدى وموعظة ورحمة للمؤمنين. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في القلوب والعقول الأبدان والأوطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح قلوبنا يا الله لفتح كتابك وتدبر آياتك والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها، واجعلنا يا رحمن من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, tulab, talibat, jin dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di atas batang as-siratil mustaqim, di celah-celah ujian Allah, tipuan asy-syaitanir rajim menuju syurga Allah, Darun Naim yang dikasihi sekalian. Pagi ini insya-Allah مع القرآن مع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن شاء الله تعالى سورة الدخان ayat yang ke-40 insya-Allah ya. Ayat 40 hari ini insya-Allah. Mushaf Utsmani muka 498 ya. 498 Mushaf Utsmani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni mawlan 'an مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ارحمنا يا الله. إنه هو العزيز
Inna syajarataz-zaw A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz-zaqqumi ta'amul athim. A'udzu billahi. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. أعوذ بالله. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أعوذ بالله. إن هذا ما كنتم به تمترون. Alhamdulillah. Beberapa keratan ayat Allah daripada surah Ad-Dukhan 40 sampai kepada 50 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Dialah Allah, Tuhan kita, yang kita adalah hamba Dia. Ia tu sangat sayang, kesian kepada kita, Masya Allah. Lakal hamd ya Rahman. Dan Dia nampak kita sangat zalim. Tidak peduli kepada Dia royak gapo, kita tak serengak. Hari ini Dia royak gapo, mari kita pakat dengar hak Dia royak. Bagi hak Dia royak tu bagi sungguh wajib berlaku supaya royak. Tak ada dalam satu ayat Quran yang tak ada berlaku dalam kenyataan, sama ada kenyataan tu dalam dunia ni ataupun sebelum dunia ni ada, ataupun selepas dunia ni dalam barzakh, ataupun lepas pada barzakh dalam mahsyar, ataupun dalam syurga atau neraka. Na'udzubillah daripada api neraka. Semua tu dah ayat dalam Quran wajib berlaku. Atas pia hak tu kita pakat lik lah. Kalau kecek hak tak molek, kita lik jangan duduk dalam ayat tu. Pasal setiap ayat tu mesti wakil, mesti betul, mesti berlaku, wajib berlaku. Hari ini kita dengar Allah Ta'ala ayat kata gapa? Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Setelah mana dia tu, ayat kata dia jadi langit dan bumi. Bukan sia-sia, ada tujuan, ada faedah bagi orang yang kena bumi, kena langit berdasar kepada Tuhan royak, Tuhan kepada langit bumi royak gapa,
kita reti langit, reti bumi menurut tuan langit bumi buat. Ya royaklah mana itulah kita wajib kena reti langit bumi. Dia kata ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsaruhum la ya'lamun. Na'udzubillah. Aktsaruhum lebih bersekerak dunia. La ya'lamun kata kan? La ya'lamuna annama khalaqnahuma illa bil haqq. Dia tak tahu katanya kami jadi langit bumi ini adalah dengan benar. Lepas tu ya jadi langit bumi siap. Ya royak pula hari yang nak pergi lepas pada langit bumi ni. Inna yaumal fasli sesungguhnya hari hukuman iaitu hari kiamat lah. Hari kiamat hari al-faslul mubin. Lah dunia ni tak nampak apa. Tak nampak beza orang juh dengan orang tak juh, tak ada beza. Kadang-kadang balik orang juh nampak tak molek, orang tak juh nampak molek. Hari akhirat esok yaumul fasli. Nah, maknanya nampak molek beza di antara al-haq wal batil, di antara ahlul haqqi, di antara ahlul batil. Fasl, al-fasl. Miqatuhum adalah merupakan satu masa perjanjian yang tertentu, dia panggil miqatuhum. Miqatuhum masa perjanjian yang tertentu. Wala ti camkat, ya Allah dai camkat, dia berailau. Dia panggil miqatuhum. Miqatuhum untuk pihak ajma'in. Semua yang tu ada sampai pada akhir anak cucu tu ada barilah dunia. Ajma'in. Allahu Akbar. Itulah yaumul fasli. Ada belaka. Orang zalim nampak kata dia itulah mana zalim dia tu. Orang kena zalim nampak kata dia kena zalim belah mana, kelebihan dia gapo. Al-faslul mubin. Yaumul fasli. Allahu Akbar. Hari itu tu yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Maulan ni maknanya orang hubungnya rapatlah dunia yang panggil maulan. Pak dengan anak, saing laki dengan bini, saing pensi, maulan yang panggil. La yughni, tidak boleh nak mengkaya, tak boleh nak tolong-menolong lah, tu makna la yughni. Syai'a, sikit pun tak boleh tolong. Tak supaya dunia boleh pakat tolong, susah pakat susah. Sakit pakat berubat, mati pakat usuk, boleh tolong. Akhirat esok tak ada. La yughni maulan am maulan syai'a. Patu wala hum yunsaruna illa man rahimallah. Dan mereka itu tidak dibantu, tak ada orang nak tolong. Mereka orang yang Allah Ta'ala rahmat. Allahumma arhamna ya Allah, Allahumma arhamna, Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahim. Ya Allah, adkhilna fi ibadikal marhumin fi yawmi la yanfa'u fihi malun wala banun yawmal fasli. Ya Allah. Kecuali orang yang dapat rahmat, Allah Ta'ala tolong. Orang yang Allah Ta'ala rahmat. Lah mana orang Allah Ta'ala rahmat? Orang yang ikut dia lah. Nah, orang yang Tuhan rahmat. Orang yang turut dia. La ilaha illallah. Minta doa sama. Sepatut ada minta doa. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tak ada yang dia tak ada ke. Doa taubat, doa minta rahmat. Orang dapat rahmat, insya-Allah orang tu yunsarun di akhirat esok. Allah, sangat-sangat kita berhajat kepada pertolongan Allah, iaitu yaumul fasli. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a.
Katuk pitu pertolongan. Pit patuความช่วยเหลือความช่วยเหลือระหว่างกันไม่มีวะลาฮุมยุนซารุนแล้วก็ไม่มีอีกที่ไม่ใช่เมาลันก็ไม่มีจะมาช่วยเราเมาลันก็ไม่ได้ระหว่างเพื่อนซีกันก็ไม่ได้Tuhan itu innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah tu sangat-sangat gagah perkasa nak kum an-nas jami'an dengan sifat al-aziz dia tu dia boleh kum semua. Lagi pula rahim sangat-sangat penyayang kepada hamba dia yang taat pada dia. Al-aziz ar-rahim. La ilaha illallah. Allah ni ada kum lakak lah dunia ni. Tapi akhirat esok, mai rutan ki lantau lok ni, จำนวนคน tak tahu apa yuk dah mari. Yak di tu ada siapa hari ni. Meru ki run ki yuk malah tang bot ni mencak pen ajma'in tang nan. Miqatuhum ajma'in. Ya Rabb. قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تجمع عبادك Allah mintalah Tuhan pelihara kita daripada azab dia pada hari yang Allah Ta'ala hipun ke hamba dia akhirat. Pada tu ya hak tak molek. Dia ya tak molek dulu. Sebab la ilaha dulu baru illallah. Hak tak molek dulu lah dia kata. Inna syajarataz zakum, sungguhnya pokok zakum. Zakum ni pokok hak besing rupa huduh bau busuk. Sangat susah nak telan. Itulah tafsir ulama. Sangat susah nak telan. Tapi terpaksa kena telan. Satu azab bentuk makan ni. Azab dalam bentuk makan ni. Azab bakar dah. Makan pula azab juga. Semua tu azab belaka. Makan azab, minum azab. Nah, api azab, semua azab belaka. Zakum ni, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min zakum. Ta'amul athim, khabar kepada inna. Muktada khabar satu ayat. Muktada dengan isainya satu ayat. Khabar satu ayat. Isai inna syajarataz zakum ta'amul asim khabar kepada inna. Makannya kepada orang jahat. Asim ni orang jahat. Ahli neraka lah. Makannya ahli neraka. Makannya itu adalah azab ahli neraka. Kalau kita kaca. Ta'am pasang azabul alim. Kepada al-asim. Alhamdulillah. Ini capa ayat tu hai ayat. Kerongkan hak Allah nah. Wajib berlaku dah ni. Wajib berlaku. Nah. Balah mana syajarah zakum. Kita tak ada kena tahu. Udus sekali. Supaya kepala syaitan yang kata. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min syajaratiz zakum. Ta'amul athim. Na'udzubillah. Kalmuhli. Makan ni kata gapa dia zakum tu. Ni minum pula dah. Kalmuhli. Panah seperti temaga cair. Orang duk buat nepo kayu, nepo besi ke. Temaga dia cair panah. Lak panah. Yaghli gelegak fil butun dalam perut. Allah, gelegak dalam perut. Supaya perut ni supaya koli tu. Perut orang ahli neraka. Air gelegak sampai api duk bakar bawah. Ya Allah, Tuhan ni royak segala macam. Tuhan royak ni adalah rahmat dari dia. Ni yang panggil Arhamur Rahimi pada hamba dia. Tak ada orang baca ayat ni tak ada rasa takut.
Dan tak ada orang yang takut tu nak buat lawan untuk masuk neraka, terima balas ni, tak ada orang. Tapi nya ada juga sebab apa? Sebab satu, dia tak tahu, tak ngaji. Wahum la ya'lamun. Orang kafir tak tahu, orang munafik tak tahu. Dua puak tak tahu akan hidup. Satunya orang kafir, dia tak usah dengar dulu lagi Tuhan royak cara hidup dalam Quran. Dua orang munafik tak usah tadabbur ayat Quran. Ingat molek, orang munafik tak suka tadabbur ayat Quran, tak suka nak faham ayat Quran. Walaupun dia mengucap pun bukan. Agama lakna kaghalyil hamim, seperti gelegaknya air didih. Gelok dalam perut. Allah, luar bakar dalam gelegak. Balah mana hai umat Islam, inilah Allah Ta'ala royak. Dia nak buat kepada hamba dia. Dia royak ni kerana dia kesian ke hamba dia. Tapi dia buat rabuk hamba dia tu larang juga. Lawan. Netam nerak guling pating dia melawan. Tak usah dengar. Umat Islam, jing. Inilah ahli neraka. Berhentilah daripada neraka pada Allah. Jangan syirik dengan Allah. Terimalah Islam sebagai witi ciwit marap Islam tak. Nah, pen witi ciwit supaya selamat plot pai jak narok ilah molek. Nah, dalam air geluk, luar api bakar geluk. Allah, itulah neraka umat Islam. Kacau apa lagi puak kita ni. Jangan malas sembahyang nah, malas sembahyang ahli neraka nah. Kikit lamat kicau sakar. Neraka cu sakar. Ma salakakum fi sakar. Apa mungkin duk benih dalam sakar ni? Neraka api neraka nama sakar. Dia kata kami tak sembahyang dulu. Tak sembahyang mana apa? Tak ada sembahyang menurut Tuhan suruh. Ada suruh sembahyang bahau-bahau. Allah Akbar, tahu nama. Alhamdulillah. Inilah ahli sakar. Ingat malak nah. Nah, cau naruk ticu wa sakar samrap konti. Mai lamat, lamat, ti mai cai lamat. Lamat, ti mai cincang. Lamat, mai dai lama dua cai. Itu jaga sakar. Enggak malana. Baca suratul Muddathir. Ya, ma salakakum fi sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak ada semaya. Semaya kami tu bahau-bahau ya kerana ustaz hamba suruh semaya bahau-bahau. Jaga malana. Enggak malana. Nabi lah. Angkat malak ni. Canang ni gelak lemak. Tak tahu kata gapo tak cerah tu. Ya Allah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Khuduh. Allah. Tuhan daya murih kat tak ada orang nak rayak. Ambil. Pegang. Ikat. Khuduh ni makna nak lari lah tu. Nak lari sebab orang tak asing kepada neraka. Pakat nak lari. Pegang. Itu makna khuduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Fa'atiluhu ila sawa'is sabil. Maka lepaslah dia. Tahuklah dia dalam neraka nama dia Al-Jahim. Sawak ni tahuk pas tengah. Jangan boleh dia duk kabak ke bira-bira. Tak pas tengah. Sawa'is sabil. Sawa'il jahim. A'udzubillah. Allah. A'udzubillah minan nar. Allah ajirna minan nar. Siapa tak saya masuk neraka? InsyaAllah lepas sembahyang subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Lepas sembahyang ngorek 7 kali. InsyaAllah neraka tak terima kita. InsyaAllah neraka tak terima kita. Ya tahu orang ni orang tak say kat aku tak say ke dia. Jadi tak kena masuklah kita dalam neraka tak say. Sebab kita tak boleh dengan dia dah.
Allahumma ajirni atau ajirna minan nar. Allahumma ajirna. 7 kali nah. Mudah-mudah ya. Tapi hak Tuhan tak sewi kata je dah sepung. Sepung syaitan bisu panggil. Pas maya dah ya. Tak sewi kata lah tu. Nah, tahlah semaya tak pakai dah. Nak minta berlindung dengan syaitan dengan neraka apa tak sewi juga. Itulah orang panggil orang tu tanda kata gapo lah tu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang tu yang mudah nak buat barang hak dia tu ditanda untuk masuk kepada satu. Kalau orang jadi hak ning untuk masuk neraka, payah nak buat sebab masuk neraka, sebab masuk syurga. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Satu-satu orang Allah Taala jadi untuk masuk neraka ke masuk syurga. Kalau Tuhan jadi masuk syurga, mudah ya buat benda sebab-sebab syurga. Semaya sudah. Semaya 2 jam. Pas semaya subuh, pas semaya maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Mudah ya kata. Bagi mudah masuk syurga, semua sebab masuk syurga mudah. Untuk masuk neraka ya payah. Kena duduk terus bodoh. Jadi kena jadi orang bodoh. Dah masuk neraka ni jadi orang bodoh. Nak masuk syurga dia cidik. Nah, tiap wela zikir pada Allah ke apa cidik-cidik. Orang masuk neraka, ahli neraka bodoh. Sebab syaitan bodoh. Siapa tu syaitan lebih bodoh daripada syaitan lagi. Syaitan sanggup masuk neraka, baik bodoh. Bila ayat sama dah bodoh dah kucing bi hamba masuklah kongfai tak asal. Kucing cidik pada syaitan. Nah, syaitan sanggup masuk kongfai. Asal boleh tipu ada ya nak tu ya. Asal boleh tipu faita ya prom ja kau narok. Faita ka tam kau doi me rua rau tang kau narok. Syaitan dia rua kau tang kau narok. Rau ngo kwa syaitan ta tam syaitan. Auzubillahi minasyaitan. Allahumma a'idna min syarri syaitan wa syirki. Allahumma a'idna auladana banatina zurriyatina azwajina إخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا من شر الشيطان وشركه. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Lepas masuk, cuah air panah atas kepala ya pula. Allah Akbar. Tak pada dengan api tu, cuah air panah atas kepala. Subu tu mana cuah. Fauqa ra'si atas kepala dia tu. Kepala deraka pada Tuhan tu. Kepala malas sembahyang. Na'udzubillah. Kepala wajhak. Kepala syirik pada Allah. Kepala munafik. Wak gapa-gapa sang pap. Medai pun Allah. Tu munafik apa ni. Na'udzubillah. Kepala lah tu. Subu. Fauqa ra'sihi. Min azabil hamim, akan azab yang pedih, yang panah. Auzubillah. Zuk, dia kata pula, kecak mek. Pala deraka pada aku, kecak mek, kecak. Zuk ni, lim, apa? Mana katanya? Kecak. Kalimah hina ni, kalimah ni lil ihanah. Zuk adalah kalimah untuk menghinakan manusia. Rasa ambil. Cuah. Lepas tu, rasa ambil. Innaka antal azizul karim. Mung ni dulu tu, Masya Allah, debat aziz. Karim, mewah hidup. Karim ni. Ulama kata makna terbaliklah ni. Ulama tafsir kata, makna mu hari ni hina lagi pula diazab. Bahasa Tuhan ni kecek bahasa sindir lah. Melia lah ni. Tu dia. Sindir. Al-Aziz. Al-Karim. Na'udzubillah daripada bahasa Tuhan yang sindir kepada ahli neraka. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah aku buat kamu semua ni. Bagai yang kamu dulu duk bahasa syak. Sungguh kedak. Orang duk bahasa lah tu ning azab dia.
Ning, sungguh lagi ning. Tu. Tamtarun makna dah syak dah hati. Jangan syak nah. Barang hak Tuhan rakyat semua wajib kena berimeh. Jangan duk ya tamtarun. Kalau tamtarun masuk ada puan ni. Lik daripada ayat yang ke-50 ya. Lik. Jangan kita tamtarun. Jangan kita syak. Jangan kita kepada duk rasa nah tak yakin. Yakin tiap-tiap ayat yang Tuhan buat tu, yang Tuhan wari yakin. Allahumma atina imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu bi syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Itu doa Nabi. Minta sama iman. Kita pun nak minta Allahumma atina imanan wa yaqinan laisa ba. Iman bahasa yakin bukan iman bahasa loleh. Kita ni kadang tak beriman ni. Kita tahu belum beriman. Ngapa juga rukuk iman ni? Ngapa saja? Beriman ke tak? Beriman dengan Allah kena berasa atau Tuhan dengan dia sama. Apa kita berasa tak kata Tuhan dengan kita sama? Kalau tak beriman apalah tu? Agama lah. Beriman ni kena captang dai katanya kita beriman sungguh. Beriman dengan malaikat. Malaikat pak-pak dengan kita ni. Berasa ke tak lah tu? Raqi atid. Hafazah dapat hafazah lek belakang. Kalau tak berasalah tu, memberiman malaikat bakna tu. Kudu bila Jibril, Mikail bila lah tu ya. Bukan suruh bila, suruh beriman. Ingat lah. Beriman ni kena rasa. Allah bersama kita. Kita ada apa kita. Beriman kita Allah. Tak aja pegang kita Allah. Tak aja baca kita Allah. Tak aja faham kita Allah. Beriman apalah tu. Apa dah tu? Kena panah pakar, tanya diri sendiri. Aku beriman dengan Quran sungguh kedok. Aku tak baca Quran. Aku baca lain-lain ya Quran. Orang suruh baca Quran, aku malah. Beriman apa Quran lah tu? Kita tanya diri sendiri. Tam, tuan rau iman cing-cing. Rau iman ke Allah cing apa? Tamai rai merusuh Allah juga rau. Nan ke beriman dengan Allah. Apa dah tu? Beriman dengan kita, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul. Turut tak rasul? Rasul buat kau lain, kita buat kau lain. Dia rasa kata beragama Islam cekak dah tu. Tak kena. Rasul buat lah, nak turut rasul lah, baru panggil beriman dengan rasul. Rasul semaya khusyuk, kita semaya khusyuk lah. Rasul semaya jemaah, kita semaya jemaah. Jangan tak semaya jemaah. Turut pihak tak semaya jemaah tu. Ya ada orang tak sembahyang jemaah zaman Nabi siapa? Munafik. Zaman Nabi mai mi konti mai lama jamaah, nok cak munafik ti cat-cat wa kau munafik. Bukan munafik cang-cang dak. Kalau cang-cang yang mari juga, mari wak sangpap dalam sejak Nabi. Tapi hak munafik cat-cat tak asuk, tak asuk. Duk berdikir dengan kat luar dia. Orang tanya itu, ngomong Rasulullah ya, panas sangpap dia. Kita pun sepatu jangan ingat malak nah. Nah, okat capai munafik sungma kat muslim sama ini. Okat pen munafik. Sungma dia capak tua ciwat Quran. Tak se pahal Quran. Oh, ani pen sanyalak ti jingjai ti sudwa. Pen munafik. Ingat malak nah. Agam namnah ya umat Islam. Ya Allah. أنقذنا من شر النفاق والشرك اللهم أنقذنا يا الله من شر البدع والخرافات اللهم أنقذنا يا الله من شر الشيطان وشركه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن سوء الفتن ما ظهر وما بطن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله